Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. uh, Sekarang ni aku sedang berada di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Badak, Gong Badak, Terengganu, untuk perlawanan Liga Super malam ni antara Terengganu dan juga Selangor. LS keberapa aku tak ingat. Aku gerak daripada rumah aku dekat Selangor dalam 10 pagi sampailah petang tadi. Alhamdulillah aku pergi hotel, mandi, solat apa semua. Sekarang pukul 8.30 malam, aku baru lepas solat isyak. So aku nak masuk dalam stadium lah. So kita jumpa dekat dalam insyaAllah. Let's go. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekarang dah dekat dalam stadium lah. Belum nampak Atras lagi ya. Atras masih belum nampak lah. Aku tadi ada abang polis dekat rumah pagar tu, dia cakap Atras kena tahan sebab ada bakar suar dekat jambatan tadi siang. So banyak berbas-bas jugalah Atras, tak silap aku. So ada possibility yang malam ni tak ada nyanyi-nyanyi lah belah Selangor. Even fans Selangor pun ramai yang belum masuk lagi. Tadi aku tengok kat luar ramai lagi. Sekarang ni dah start masuk lah dalam pukul 8.40 sekarang. Fan Terengganu pula macam tak apa ramai malam ni. Aku pun tak tahu. Mungkin diorang pun belum masuk lagi. Walaupun insyaAllah kita doakan banyak-banyak supaya malam ni kita Selangor 3 mata dan kita akan naik semula tempat kedua lah. Sebab semalam Kuching dah menang dengan Negeri Sembilan 2-0 di Stadium Negeri Kuching. So kita nak ni lah, kita nak rampas semula poin sama sekarang. Okay, right, let's go. No, come on, Nur. Nur, your level hilang bola macam tu. Bual Nadi, bahayalah kau ni main, ya Allah. Oh, bahaya pak. Alah, menari-nari apa lagi? Ya Allahu Akbar.
Follow je Akia out. Baiklah Kalam. Ball. Dua-dua penyatu. Oh! Okey, sekarang minit ke 43. Terengganu sekarang dah gol satu Keringan oleh Karika. Sekarang kerukan semasa 1-0. Main tak baik lah ini. Setakat berapa 3 minit pertama ni. Kita kena bangkit insya-Allah. Let's go Selangor. Okey, sekarang dah habis permasa pertama, tamat 45 minit. Keputusan sekarang tu lah Terengganu 1, Selangor 0 hasil jalan oleh Karika pada minit ke 43 lah. Untuk separuh masa pertama tadi Selangor memang beraksi dengan hamba lah. Yang aku nampak tadi cuma ada satu je cubaan tepat pada sasaran. Terengganu nampak macam dia orang kontrol game juga. Agak seimbang sebenarnya lah segi position, tapi Selangor bukan Selangor malam ni. Nampak sangat layu, sangat mau passing, defending. Baru kena close down sikit dah gabra passing tak mana-mana. Bawa bola tak sampai, hantar bola tak sampai, crossing tak sampai. Dan overall permainan agak hamba lah. So kita harapkan Kim Panggon do something untuk separuh masa kedua ni. Maybe beberapa pertukaran yang perlu dilakukan untuk up balik tempo, sebab Selangor aku nampak tadi dia cuba slowkan tempo sebenarnya, tapi Terengganu tak bagi peluang langsung. Terengganu tutup ruang, especially ruang di tengah lah. So kita nak ada gol insya-Allah dan kemenangan 3 mata hari ni. Penting sebab kita ketinggalan dengan Kuching sekarang. Okey, untuk separuh masa kedua ni insya-Allah lah, harap-harap kita bersemangat sikit, lebih bersemangat. Lagi Panggon do something lah insya-Allah. Okey. Kita tunggu separuh masa kedua. Oh. Allah, tak ada orang. Allahu Akbar. Baik. Alah, nak bawa-bawa dulu pula.
Okay, minit ke 37 Sorry, minit ke 57. Minit ke 57. Alhamdulillah Selangor berjaya menyamakan kedudukan. Jaringan oleh Faisal Halim. Faisal Halim berjaya menjaringkan gol pertama untuk Selangor malam ni. Kedudukan 1-1. InsyaAllah masih ada masa lagi kita nak menang malam ni. 3 mata, amin. Allahu Akbar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masfi syai'in fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Masfi syai'in fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Left. Okay, lebih kurang minit ke 70 Hugo Bomos dikenakan kad merah. Katanya ada challenge yang ni lah selepas check VAR. So Selangor sekarang kurang seorang lah, main 10 orang. Minit ke 73 dah sekarang. So insyaAllah masih lagi ada peluang untuk menang. Masih ada masa. Selagi ada masa, selagi tu kita boleh menang insyaAllah. Kalam. Hey, Raf! Baik. Baik, kalah. Baik.
tamatlah sudah game malam ni Terengganu menentang Selangor di Stadium Gong Badak. Full time ialah itulah satu sama. Hasil jaringan pertama oleh pasukan Terengganu oleh Kareka, dan Selangor menyamakan kedudukan melalui Faisal Halimah pada separuh masa kedua. Selangor second half sedap jugalah, okey. Cuma selepas Hugo Bomos kena kad merah minit ke 53 ke 7. Tak ingat, aku tengok minit ke berapa. Nanti aku tengok balik. Kena kad merah. Sebenarnya gameplay kita masih lagi okey dan kita ada banyak juga peluang untuk menjaringkan gol lah. Rugilah, game ni kita kerugian lah. Sebab kita mendahului Kuching dengan satu mata, tetapi Kuching masih lagi kekurangan satu game. So kita masih tempat kedua, tapi memang tak selamat lah tempat kedua. So kita, Selangor kena backup lah. Sebab malam ni kita dah rugi dua mata. Kita rugi dua mata. Tebai drive dari Terengganu. Apapun, Alhamdulillah tak kalah, tak hilang mata, tetapi kita kerugian agak mengecewakan di situlah. Kim Panggon has to do something lah, especially dengan Nur Awar Abdeh tadi. Dia not himself lah, dan dia ditukarkan juga Hugo Bomos. Hugo Bomos pun promising, tapi dia dikenakan kad merah lah. So kita rugi. Apa-apa pun, aku nak balik dah. Jauh ni. Okey, itu saja. Majulah sukan untuk negara. Come on Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari atas pusara, doa